Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Okey, hari ni saya nak share pada tuan-tuan dan puan teknik kewangan yang mana tuan-tuan dan puan is very technical tapi tak ada dry sangat. Okey, saya nak beri penjelasan dan penerangan pada tuan-tuan dan puan tentang realiti hidup zaman sekarang 2026 ni. Okey, kat sini kita kena merancang untuk retirement planner, persaraan yang bagus. Okey, persaraan yang bagus bila duit kita kuat, duit kita banyak, duit kita cecah 1 juta ataupun 2 juta. Okey. Sebab apa? Very simple, kita dimakan oleh inflasi. Dunia mengalami inflasi. Sama ada kita tak boleh kontrol. Dunia kadang-kadang uncontrollable. Kita tak boleh nak kontrol. Contoh benda yang tak boleh kontrol, peperangan, mana nak tahu tiba-tiba dia perang. Okey? Tapi kita boleh kontrol apa yang berlaku pada diri kita. Kita boleh kontrol kewangan kita, kita boleh kontrol gaji kita, kita boleh kontrol habit kita, tabiat kewangan kita, tabiat menabung kita, tabiat perbelanjaan kita. Kita kena wujudkan teras perjimatan dalam perbelanjaan keluarga kita. Okay, that is reality. Itu yang kita boleh kawal. Kita tak boleh kawal dunia ni. Tiba-tiba pasaran naik, pasaran turun. Tak boleh kawal. Tapi apa yang boleh kawal, apa yang berlaku pada kita. Kita boleh kawal. So kat sini saya nak cadangkan pada tuan-tuan dan puan download financial calculator dan pergi buka dekat retirement planner. Okay. Dan set goal for retirement. Okay. Kat sini saya share pada tuan-tuan dan puan, kalau pada umur 60 tuan-tuan dan puan ada 2 juta ataupun tiba-tiba bukan umur 60 saja, umur 50 atau 40 tuan-tuan dan puan ada 2 juta, bermaksud 2 juta tu tak akan habis-habis kalau tuan-tuan dan puan menabung dekat unit amanah yang mana tuan-tuan dan puan boleh keluarkan menggunakan sistem kaedah SRR, okey, schedule redemption semua ni, sebulan 8,000, 2 juta tu tak akan habis-habis. Okey, dekat unit amanah nombor 1 Malaysia. So, kalau katakan, that's why I galakkan pada tuan-tuan dan puan untuk menabung hingga sampai 1 juta ke 2 juta ke. Okey, sebab apa? Berdasarkan, okey, you all ada satu rumah, contohlah kalau you ada rumah banyak, you all sama ada jual, leverage apa semua, ataupun jual, jadikan dia sebagai aset wang yang simpan dalam unit amanah. You all tak pening-pening kepala, tak payah uruskan penyewa, tak payah pening-pening. Contoh, okey, dapat ada 2 juta. Okey, bulan-bulan tuan-tuan dan puan boleh menggajikan diri sendiri 8,000. Kalau tuan-tuan dan puan sekarang ni gaji 7,000 atau 8,000, dah tak perlu kerja dah. Best ke best? Sangat best. Alright. Kalau katakan ada 1 juta. Okey, 1 juta. Okey, so bulan-bulan 4,000. So kalau 1 juta, kita target 1 juta dulu. Berapa yang perlu anda simpan? Kalau umur anda 25 tahun, anda kena simpan bulan-bulan 155. Kalau umur anda 30 tahun, bulan-bulan simpan 286. Regardless market naik, market turun. Kita kena kawal apa yang boleh kita kawal. Kita tak boleh kawal dunia. Dunia orang nak perang macam nak cerita. Inflasi macam nak tiba-tiba berlaku. Tiba-tiba selat hormon tertutup. Kita nak cakap apa? Tak boleh buat apa. Okey. Tapi apa kita boleh kawal adalah gaji kita, struktur kewangan kita, tabiat menabung kita dan sasaran kita yang kita nak 1 juta tu. Okey? So, kalau umur 35, tuan-tuan kena menabung RM532 setiap bulan. Umur 40, 1011. Okey? Umur 45, 2002. Okey? 50, 4347 dan umur 55, 12,244. Ataupun you all ini nak mula konsisten ataupun tuan-tuan boleh menabung langsam. Pak, letak. Dah sampai 1 juta, then baru kita cerita sampai 2 juta. Kalau 3 juta, bulan-bulan gaji tuan-tuan 12,000. So tuan-tuan tak jangan kerja lagi. Jadinya contohlah kan, you all nak ada discipline, you all ada 3 juta. Okay, bulan-bulan you tahu 12,000. Okay, boleh tak nak cover the whole expenses perbelanjaan untuk keluarga anda? Boleh. Mungkin orang rumah anda tak payah kerja lagi. Contoh, dia pergi kerja gaji 6,000. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dah ada bulan-bulan 12,000. Kan? Bagi gaji 6,000 pada orang rumah, so dia jaga anak-anak bini, settle. Nampak? That is a technique yang saya nak share pada tuan-tuan. That's why I galakkan orang menabung 1 juta. Menabung lepas 1 juta,
menabung seterusnya jadi 2 juta, 3 juta, 4 juta. Okey, ini terpakai kepada orang yang bekerja lah. Ataupun self-employed, ataupun dia niaga kecil-kecil semua ni. Mungkin kalau orang yang dah betul-betul kaya ni pula, atau syarikat yang besar-besar ni, mereka bukan berjihad untuk nak capai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dia nak kurangkan kos. Yang itu saya akan buat satu sesi lain, cara nak mengurangkan kos, tapi dia tetap menabung. Wajib menabung. Kita kena tengok negara yang maju. Sebagai contoh, negara China, dia mempunyai habit menabung. Sebab tu negara dia kaya. Menabung. Kena menabung. Tak menabung, anda tak padu. Tak menabung, anda tak power. Kena menabung. That's normal. Menabung dengan bank. Jangan menabung bukan-bukan. Tolong, jangan menabung bukan-bukan. Okey? Best ke best, PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.